Hai semua dan selamat datang. Hari ni kita nak bincang satu perkara yang sangat-sangat penting. Kita akan sama-sama bina satu plan tindakan, satu blueprint untuk tukarkan visi besar sekolah anda kepada langkah-langkah yang betul-betul boleh dilaksanakan. Kalau anda pernah ada idea hebat yang macam tersangkut atas kertas je, anda berada di tempat yang betul. Jom kita mulakan. Anda pernah rasa macam ni tak? Penuh semangat. Idea untuk sekolah memang hebat-hebat. Tapi entah macam mana, semuanya macam tak bergerak. Terhenti kat peringkat perancangan je. Ini cabaran biasa. Ramai pemimpin lalui benda ni. Tapi jangan risau, hari ni kita akan cuba pecahkan kitaran tu. Nah, ini dia penyelesaiannya. Anggaplah benda ni macam blueprint atau pelan induk anda. Ini adalah rangka kerja yang sangat penting yang akan sambungkan gambaran besar iaitu visi anda terus kepada tindakan-tindakan kecil di peringkat bawah. Okey, ini perjalanan kita untuk hari ni. Ada 5 langkah utama. Kita bayangkan macam kita nak bina sebuah rumah strategik. Mula-mula, kita tengok rangka dia. Lepas tu, kita bina tapak asas yang kukuh, kita tinjau kawasan sekeliling dan kemudian kita ubah semua bahan mentah jadi objektif yang jelas. Akhir sekali, barulah kita dapat plan tindakan yang lengkap. Jom kita mula dengan yang pertama. Okey, jom kita masuk bahagian pertama. Anda tahu kan, setiap bangunan yang hebat mesti bermula dengan kita faham apa komponen-komponen utama dia. Sama jugalah macam perancangan strategik kita ni. Benda pertama yang kita kena faham betul-betul ialah perbezaan antara dua bahagian besar ni. Sebelah kiri, kita ada bahagian konseptual. Ini soalan mengapa. Kenapa kita wujud? Inilah jiwa sekolah kita. Misi, visi dan nilai. Sebelah kanan pula, bahagian praktikal. Ini soalan bagaimana? Macam mana kita nak capai visi tu? Yang ini melibatkan matlamat, KPI dan tindakan harian yang kita boleh ukur. Dan kena ingat, strategi yang bagus ni, dia tak wujud dalam vacuum. Dia mesti dibina atas tiang-tiang sokongan yang kukuh. Tiang-tiang ni termasuklah standard kualiti pendidikan Malaysia, pelan daripada JPN atau PPD, dan sudah tentulah aspirasi negara kita yang lebih besar. Strategi sekolah kita mesti selari dengan semua ni, barulah ia relevan dan dapat sokongan. Okey, dah ada tiang. Sekarang kita tengok bumbung struktur kita ni. Inilah yang kita panggil bidang keberhasilan utama atau KRA. Senang cerita, KRA ni adalah matlamat-matlamat besar yang jadi payung untuk semua usaha kita. Ia macam memberitahu kita, okey, inilah bidang-bidang paling penting yang kita kena fokus untuk berjaya. Nak bagi lagi jelas, jom kita tengok beberapa contoh KRA untuk sekolah. Contohnya macam memantapkan kualiti sumber manusia atau kepimpinan sekolah yang berkesan. Nampak kan? Ini bukan tugas harian yang kecil-kecil, tapi bidang fokus yang besar dan strategik. Baiklah, asas dan rangka kita dah ada. Sekarang, macam mana-mana pembina yang bijak, kita kena tinjau dulu keadaan tanah dan persekitaran sebelum kita mula menggali. Inilah fasa analisis kita. Perancangan yang baik mesti berpijak di bumi yang nyata. Jadi, kita kena faham realiti. Ada 2 benda penting kat sini. Faktor dalaman, ini benda-benda yang kita boleh kawal dalam sekolah. Dan faktor luaran, iaitu benda-benda kat luar sana yang kita tak boleh kawal, tapi kita kena hadap dan sesuaikan diri. Dan ini dia alat yang kita akan gunakan. Di sebelah kiri, kita buat pemeriksaan dalaman. Macam kita buka bonet kereta dan periksa enjin sekolah kita. Kita nak kenal pasti apa kekuatan kita dan apa kelemahan kita. Di sebelah kanan pula, kita pasang radar kita untuk imbas keadaan di luar. Kita nak cari apa peluang yang ada dan apa ancaman yang mungkin datang. Gabungan 2 analisis inilah yang akan jadi asas strategi kita nanti. Untuk radar luaran tadi tu, ada satu alat yang sangat berguna. Namanya analisis pastel. Ia singkatan untuk faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, alam sekitar dan perundangan. Analisis ni bantu kita faham dengan lebih tersusun tentang kuasa-kuasa luaran yang boleh bagi kesan pada sekolah kita. Okey, apa yang menariknya pasal SWOT ni, ia menunjukkan ada 2 cara kita boleh gunakannya. Fikirkan macam ni. SWOT makro ni macam kita naik helikopter, kita tengok gambaran besar keseluruhan sekolah untuk pilih KRA kita. SWOT mikro pula macam kita guna mikroskop. Kita fokus pada satu KRA secara terperinci untuk tentukan objektif-objektif yang lebih spesifik. Okey, kita dah sampai ke bahagian yang paling kritikal dan paling seronok sekali. Di sinilah kita ambil semua data mentah, semua maklumat yang kita dah kumpul tadi dan kita tukarkannya menjadi satu strategi yang padu dan boleh dilaksanakan. Jom kita tengok macam mana.
Mula-mula sekali, kita bentangkan semua fakta atas meja. Macam dalam contoh ni, kita ada senarai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Pada peringkat ni, ia mungkin nampak macam tak bersambung kan? Hanyalah sekumpulan data yang berterabur. Dan di sinilah magicnya berlaku. Kita mula sambungkan titik-titik ini. Tengok contoh ni. Kelemahan W2, 63% guru tak kompeten Google Classroom. Kita padankan dengan kekuatan S1. 10% guru adalah Gen Y yang celik IT. Apa hasilnya? Boom! Kita dapat objektif strategik 1, tingkatkan kualiti PDP melalui bimbingan rakan sebaya. Nampak dah? Inilah proses menukar masalah menjadi satu matlamat strategik. Okey, selepas semua kerja keras menganalisis dan menghubungkan titik-titik tadi, kita akhirnya sampai ke hasil akhir. Jom kita tengok macam mana rupa pelan tindakan yang dah siap sepenuhnya. Dan inilah dia, Pelan Strategik Organisasi atau PSO. Nampak tak betapa jelas dan ringkasnya pelan ni? Semuanya muat dalam satu halaman. Cuba perhatikan, setiap objektif strategik tu disambungkan dengan KPI yang boleh diukur, ada pemilik yang bertanggungjawab, sasaran yang jelas ikut tahun dan inisiatif yang spesifik untuk mencapainya. Inilah blueprint anda. Tapi, kena ingat ya, blueprint ni bukanlah penamatnya. Ia adalah panduan utama. Setiap satu inisiatif yang disenaraikan tu, contohnya macam program Mentor-Mentee Digital Gen Y, akan dipecahkan lagi dalam pelan operasi yang jauh lebih terperinci. Jadi, kita dah lihat keseluruhan prosesnya dari visi besar sampailah ke pelan tindakan satu muka surat. Sekarang, soalan saya untuk anda, lepas dah nampak semua blueprint ni, apakah langkah pertama, batu bata yang pertama yang perlu anda letakkan untuk memulakan pembinaan masa depan strategik sekolah anda? Cuba fikir-fikirkan.